Moose merupakan satu spesies rusa besar dan salah satu pemangsa dia boleh jadi haiwan yang tak disangka-sangka, iaitu orca yang berada dekat dalam laut. Moose ini dia bukan sekadar rusa besar, dia ialah salah satu spesies rusa yang paling besar, paling berat dan juga paling tinggi dalam kalangan semua kumpulan rusa. Ia banyak hidup dekat kawasan hutan di hemisfera utara yang mana iklimnya sederhana sehingga subarktik, yang mana dia boleh jadi sangat sejuk. Selalunya ia boleh dijumpai dekat kawasan Alaska ataupun dekat kawasan Kanada dan banyak lagi tempat. Tapi kadang-kadang habitat moose ni dia boleh bertembung dengan habitat orca, lebih-lebih lagi dekat kawasan barat Laut Pasifik yang menghubungkannya dengan Lautan Pasifik di belah barat. Kalau moose tak dapat komponen diet yang cukup dekat darat yang rata-rata ni tumbuhan, mereka akan cari tumbuhan-tumbuhan dalam laut pula. Sesetengah kawasan mereka akan menyelam dalam laut untuk mencari tumbuhan tersebut. Dan moose merupakan penyelam dan perenang yang sangat bagus. Mereka boleh berenang sehingga beberapa kilometer. Keupayaan mereka ni sebenarnya sangat bagus untuk mencari makanan, bahkan untuk melarikan diri daripada pemangsa dekat darat. Tapi menyebabkan mereka jadi target pula, sasaran untuk pemangsa-pemangsa yang berada dalam lautan. Walaupun situasi ini sangat jarang terjadi, tapi memang ada peristiwa yang berlaku. Ia pernah direkodkan pada tahun 1992 misalnya, apabila 4 ekor orca berjaya memburu 2 ekor moose yang sedang berenang di dalam laut. Satu terselamat, tapi disebabkan cedera parah ia lemas juga. Satu lagi menjadi makanan santapan bagi orca-orca ini. Alam kehidupan ni ialah satu benda yang tak disangka-sangka. Kadang-kadang pemangsa kita ni kita ingat berada dekat darat sahaja, tapi bila kita berenang nak cari makanan dekat dalam laut, rupa-rupanya datang pemangsa lain yang tak disangka-sangka. Dalam spesies moose, pemangsa yang tak disangka-sangka itu ialah orca.